Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi ke topik seterusnya iaitu Takaful Basic Examination TBE exam untuk part A untuk bab 5 iaitu kontrak-kontrak komersial dan model-model operasi takaful. Okey, dalam topik ni kita nak tahu berkenaan dengan apa? Kita nak tahu jenis kontrak komersial yang berkait dengan takaful dan juga kita nak memahami operasi mudarabah dan wakalah tu sendiri yang digunakan dalam takaful. Okey, baik. So first sekali kita pergilah kepada kontrak komersial dan model perniagaan tu dulu. Okey, takaful ni dia adalah gabungan beberapa kontrak yang mematuhi prinsip syariah lah. Okey, gabungan beberapa kontrak ni ada beberapa perkara iaitu pertama tabaruk iaitu derma. Okey, sumbangan orang ramai akan dimasukkan ke dalam tabung tabaruk ataupun tabung derma. Okey. Wakalah pula adalah ejen ataupun agensi. Wakalah ni adalah kita kata bagaimana company takaful membayar upah kepada ejen-ejen ataupun agensi itu sendiri, iaitu menggunakan kontrak wakalah. Okey, iaitu agensi. Dan yang ketiga, mudarabah, iaitu pembahagian keuntungan. Bagaimana pembahagian keuntungan tu tadi dibuat? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, dalam tabaruk ni, derma, dalam kontrak takaful, peserta ni dia bersetuju tau untuk menderma. Okey, bersetuju dia menyumbang dalam satu tabung dan dia menderma untuk kegunaan bersama nanti. Siapa yang diuji dengan risiko, so kita akan bayar pampasan kepada orang tu dalam konteks tabung menggunakan tabung derma tadi. Okey. Tabaruk tadi sumbangan akan dikreditkan ke dalam dana risiko peserta. Dana risiko ni adalah dana ataupun tabung yang digunakan untuk bayar pampasan. Contoh pampasan kematian, hilang upaya, sakit kritikal. Itu dipanggil dana risiko peserta. Okey. Ia membolehkan peserta memenuhi kewajipan membantu dan menjamin antara satu sama lain sesama ahli. Ahli ni adalah orang yang mencarum tadi. Siapa yang ada polisi dengan company tu, mereka ahlilah antara satu sama lain. Okey, konsep tabaruk yang digunakan dalam kontrak takaful, dia menghapuskan unsur-unsur gharar tu. Unsur-unsur yang tak pasti tadi. Jadi bila kita sign up satu-satu polisi takaful, kita dah tahu dah apa benefit yang kita akan dapat dari awal lagi. Gitu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada okey, mudarabah. Kita pergi kepada mudarabah iaitu kontrak antara penyedia modal dan usahawan. Okey, so kita tengok siapakah penyedia modal tu tadi. Dalam sistem takaful, peserta takaful dia memasuki kontrak mudarabah. Okey, contoh orang yang memohon takaful tu kita panggil peserta ataupun orang yang dilindungi ataupun kita panggil peserta lah yang betulnya. Okey, mereka dia dia join konsep mudarabah tu dengan pengendali takaful, dengan company takaful lah. Company takaful provide that kontrak mudarabah tu tadi. Okey, pengendali sebagai usahawan, pengendali ni company takaful diberi kepercayaan ataupun amanah untuk menguruskan perniagaan takaful. Okey. Usahawan diguna duit yang orang ramai kumpul, orang ramai contribute tadi dikumpul untuk menjalankan perniagaan takaful. Okey, peserta sebagai penyedia modal. Okey, maksudnya dekat sini siapa-siapa ahli peserta orang yang memiliki CJ takaful ni dia adalah penyedia modal, duit dari mereka diwajibkan untuk membayar sumbangan takaful. So dia bayar sumbangan takaful tu jadilah modal untuk diniagakan. Okey. Kontrak tersebut akan menentukan nisbah keuntungan yang akan dikongsi antara kedua pihak. Maksudnya apabila kita sign kontrak mudarabah ni, tujuan dia adalah untuk pembahagian nisbah keuntungan. So dia dah stated dah dekat situ berapakah nisbah keuntungan. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Um, Okey, tadi mudarabah, so kita pergi kepada wakalah pula. Apa itu wakalah? Wakalah ni merupakan kontrak agensi
di mana perkhidmatan disediakan bagi pihak-pihak lain. Maksudnya, dua bentuk kontrak wakalah, iaitu nanti kita tengok apa dua bentuk kontrak wakalah tu. Kita pergi kepada pengendali takaful, company takaful akan bertindak sebagai ejen atau wakil bagi peserta. Okey, pengendali takaful iaitu company takaful akan bertindak sebagai ejen atau wakil bagi peserta. Pengendali takaful dibenarkan untuk mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang diberikan. Jadi, apabila company takaful ni adalah wakil, jadi dia dibenarkan untuk mengenakan bayaran. Maksudnya, kita guna servis lah kan. Bila kita guna servis, kita akan bayarlah servis tu. Apa ni, bayaran tu daripada peserta lah. Okey, so jadi ejen mempunyai tanggungjawab amanah terhadap prinsipal dalam apa yang telah diberikan kuasa untuk dilakukan. Okey, maksudnya dekat sini prinsipal tu adalah pengendali takaful ataupun company takaful. Okey, company takaful dia ada hak untuk ambil charges. Namun dia tak mampu untuk buat perkara tu sendiri. Jadi dia perlukan orang. Orang tu adalah ejen yang dilantik oleh company takaful tu. So jadi ejen-ejen di bawah company takaful akan bertindak sebagai wakil untuk company takaful tu. Dan company takaful dia memberi commission, kita panggil upah dekat situ dalam bentuk commission. Upah tu tadilah kontrak dia dalam bentuk wakalah. Jelas tak kat situ? Okey. So dua bentuk kontrak wakalah ni, agensi tanpa sekatan, wakalah mutlaqah. Kontrak agensi di mana prinsipal company takaful melantik seseorang sebagai ejen untuk melaksanakan tugas tertentu tanpa sebarang sekatan atau syarat khusus, atau agensi dengan sekatan. Okey. Wakalah muqayyadah. Kontrak agensi di mana prinsipal company takaful melantik seseorang sebagai ejen untuk melaksanakan tugas tertentu dengan sekatan ataupun syarat khusus. Yang ni dia just nak beritahulah ada dua bentuk kontrak wakalah ni. Ada yang ada sekatan, ada yang tak ada sekatan lah. Okey, so bergantung pada kontrak mana seseorang tu sign up untuk sesebuah company tu. Okey, kalau kita tengok kontrak komersial dan model-model perniagaan takaful. So, model-model operasi takaful tadi, so dia ada model wakalah iaitu ejen, model mudarabah, perkongsian untung, model mudarabah campur wakalah, dia hybrid, ada juga. Okey, so kita tengok satu-satulah supaya kita jelas dan faham. Okey, kalau model wakalah ni, agensi okey, pengendali takaful yang bertindak sebagai wakil akan melaksanakan perkara berikut. Dia mengurus peserta-peserta produk takaful yang disediakan oleh pengendali. Okey, pengendali ni company takaful melaksanakan pengurusan dana takaful, mengurus operasi syarikat takaful dan lain-lain. So yang ini ada soalan. Okey, ada soalan dalam TBE exam. Tolong take note untuk topik yang ini. Okey. Pengendali takaful kita tengok balik Pengendali takaful yang bertindak sebagai wakil akan melaksanakan perkara-perkara berikut. Okey, kita kena faham gini tau. Kenapa bukan ejen? Okey, sekarang ni tugas pengendali takaful adalah menguruskan peserta-peserta, melaksanakan pengurusan dana, menguruskan operasi syarikat takaful. Namun, pengendali takaful dia melantik ejen, third party melantik ejen untuk bantu dia untuk buat perkara-perkara tu. Sebab tu ejen pergi jumpa dengan klien ataupun prospek. Tapi at the end bila kita nak submit, kita nak apa-apa operation, tetap balik kepada company. So gitu So itulah tugas pengendali takaful. Okey, di bawah model ini, pengendali takaful akan mendapatkan pendapatannya dari mana? Dari bayaran wakalah yang diperolehi daripada sumbangan takaful yang dibayar oleh peserta. Okey, dia dapat lagi dari pulangan pelaburan daripada dana pemegang saham. So, ada return dekat situ So, selain daripada itu, dia juga dapat pendapatan dari bayaran prestasi dalam pengurusan pelaburan dana. So, ada charges-charges yang dikenakan. So, kita akan dapat pendapatan dari situ. Okey.
Maksudnya pengendali takaful ni dia dapat duit dari mana? Dari tiga perkara ni. Okey, jelas kat situ? Okey, yang ni kita tengok dari segi jenis-jenis model operasi takaful. Yang ini ni kalau kita tengok straight je lah, ke mana duit tu, yuran tu ke mana, you all boleh boleh tengok dan boleh boleh tengok dia punya flow tu lah you all boleh tengok dia punya flow. Okey, yang ini untuk takaful. Okey, kita pergi sikit takaful keluarga ni. Wakalah bagi takaful keluarga ni, saya explain dia agak mudah faham je. Gini peserta tu adalah pemohon. Dia memohon takaful tadi. Dia bayar sumbangan. Okey, bila dia bayar sumbangan, duit tu akan dimasukkan ke dalam dana peserta, dana risiko. Okey, dana risiko tugas dia untuk bayar claim, untuk bayar pampasan. Dana pelaburan tugas dia untuk simpan duit cash value, untuk simpan duit investment. Kalau dia produk investment link. So, duit-duit surplus, duit-duit dividen, duit-duit yang return, yang dapat tadi akan dimasukkan ke dalam dana pelaburan peserta. Okey. So, dua-dua dana ni dia tak adalah mati kat situ saja, dia perlu dilaburkan. Maksudnya siapa yang melaburkan tu? Company takaful, dia ada fund manager yang menguruskan dana ni. Dia nak invest ke mana. Namun, dia mesti tertakluk kepada investment yang patuh syariah. Sebab yang ni produk Islamic produk. Produk yang patuh syariah. Dia tidak invest ke dalam dana-dana yang contoh tempat rokok ke, orang kata dana yang mengandungi arak ke judi ke, dia tak invest ke situ. So itulah tugas orang kata manager fund. Dalam bab investment nanti you all akan belajar tentang perkara ni. So bila dia melabur, of course lah ada keuntungan. So keuntungan tu tadi akan diberi balik kepada peserta. Tengoklah keuntungan tu dimasukkan ke dalam tabung mana. Duit tu dari tabung mana, masuklah duit tu balik, dalam tabung tu balik. Dan dari situ akan ditolak yuran. Dari situ, dari duit peserta tadi tu akan dibahagikan juga untuk yuran wakalah. Yuran-yuran yang dikenakan oleh company kerana menjaga dana ataupun sumbangan-sumbangan klien tadi. So, company ada hak untuk kenakan charges lah, service fee. Okey, sebab dia menguruskan dana, dia menguruskan tabung claim dan sebagainya. So, kat situ pengendali takaful, dana pemegang saham, yang ini kalau ada contoh charges-charges yang lain, dia akan masukkan juga ke dalam dana pemegang saham. Dana pemegang saham ni untuk company. So duit dari situlah dia akan duit tu akan mengalir, diagihkan ke mana, ke mana dan ke mana mengikut model ni untuk wakalah takaful keluarga. Okey. Kalau kita tengok, yang ini takaful am. Takaful am ni seperti takaful yang bayar lamsam, lepas tu dia habis lah. Kalau habis tahun tempoh dia habis, lepas tu kena renew lagi. Jenis takaful am ni macam takaful untuk kenderaan, takaful untuk banjir, takaful untuk kebakaran. Yang itu kan kita ambil dia cover kita setahun. Lepas tu dah habis setahun, kita kena renew lagi. Dia kiranya ambil mati, ambil habis, ambil habis. Gitu. So jadi dia punya model ni ke mana duit tu pergi sangat ringkas berbanding yang takaful tadi, sebab takaful life tadi, family tadi dia ada cash value. Yang ni dia tak ada. Duit ni tak ada simpanan dalam ni. Gitu Untuk kalau kita beli takaful untuk kereta kenderaan kita, motor kita ke, dia tak ada simpanan dalam tu. Dia kira habis gitulah, hangus Jadi sama juga dia punya aliran dia tu daripada peserta, sumbangan tu akan dimasukkan ke dana untuk bayar claim. So duit tu akan dilaburkan untuk gandakan lagi agar duit tu lebih banyak untuk bayar claim. So akan di-charge, ada wakalah-wakalah fee juga. So pengendali takaful pun ada dapat juga dia punya upah kat situ. So lebih ringkas. Okey, baik. Kita seterusnya kita pergi kepada model mudarabah ni. Okey, model mudarabah tu apa? Okey, pengendali takaful yang bertindak sebagai usahawan. Okey, pengendali takaful sebagai usahawan, peserta sebagai orang yang menyumbang modal akan mengambil tanggungjawab menguruskan dana dan dia uruskan operasi syarikat takaful tu. Okey. Dalam model ni, pengendali takaful, syarikat takaful
dia akan dapat pendapatan. Dia akan dapat income dari keuntungan pelaburan dan lebihan pada akhir tahun yang dikongsi antara kedua belah pihak mengikut nisbah yang telah dipersetujui. So ini adalah kontrak. Kontrak di mana okey kalau tuan puan ambil takaful dengan takaful ikhlas ambil ambil manfaat takaful dengan takaful ikhlas. So takaful ikhlas akan uruskan duit. Takaful ikhlas ni sebagai usahawan untuk tuan puan. So dia akan jaga duit tabung tu, dia akan investkan. So kat situ ada untung. So kita bagi sama-sama sebagai upah. Gitulah maksudnya dalam bahasa yang mudah difahami. Okey. So ini adalah jenis-jenis model operasi. Dia ada guna model mudarabah bagi takaful keluarga. Tadi kita dah explain. Lepas tu bagi takaful am pun ada guna model mudarabah. Kenapa mudarabah? Mudarabah ni dia perkongsian yang mana kalau ada untung, kita akan dapat juga keuntungan tu. Contoh yang pernah tak berlaku bila anda ambil takaful untuk kereta, tapi tahun tu anda tak claim. So, anda akan dapat satu surat yang menyatakan, oh kita ada surplus. Surplus ni kita akan bagi, surplus ni lebihan ataupun lebihan daripada keuntungan lah. Kita akan bagi kepada tuan-puan kerana tuan-puan tak claim, tak ada buat claim tahun ni. So, sebagai penghargaannya, so kita bagi duit lah surplus tu. Itulah model untuk mudarabah tu tadi. Okey, ada juga yang guna model hybrid yang combination iaitu mudarabah dan wakalah. Dia panggil hybrid. Okey, maksud dia pengendali takaful mengambil peranan sebagai usahawan. Okey, sebagai orang yang meniaga dan ejen sebagai wakil. Okey, ejen sebagai wakil. Yang ini hybrid. Okey, pengendali mempunyai tiga sumber pendapatan iaitu contoh gini, company takaful dia lantik ejen. Okey. So, dia dapat tiga sumber pendapatan bila dia uruskan company takaful. Pertama daripada yuran yang ditetapkan iaitu wakalah. Yang kedua daripada pembahagian keuntungan dari pulangan pelaburan. Dana tadi tabung-tabung tadi yang diinvest tu dia dapat pulangan dekat situ juga hasil daripada investment yang baik, so dia dapat return. Yang ketiga, bayaran pilihan atas lebihan dana takaful. So semua ni ada return-return, ada surplus, ada lebihan semua. Itulah income kepada company takaful. Okey. Kepada peserta pula, para peserta bertindak sebagai penyedia modal. Okey, penyumbang modal. Peserta ni penyumbang modal dan prinsipal kepada ejen. Dia prinsipal kepada ejen. Okey, keuntungan boleh timbul. Keuntungan datang dari mana? Dari lebihan. Underwriting ni adalah jika kita tak ada buat claim, so kita akan dapat surplus dekat situ. Pelaburan dana, para peserta pula akan mempunyai hak untuk berkongsi lebihan. Bersih underwriting serta pembahagian keuntungan. Maknanya, peserta, kalau ada orang ambil takaful, dia kata, kalau tak berlaku apa-apa kat saya, tak dapat apa-apa ke? Tak, sebenarnya dapat. Okey, dapat. Jika anda memohon CJ takaful, anda claim atau tak claim. Okey, anda ada tabung investment tadi. Tabung investment peserta dan dalam tabung investment peserta, jika anda tak claim, anda akan dapat bonus. So, bonus tu akan disimpankan untuk orang kata dalam tabung investment anda. Itulah dapatlah apa-apa. Dapat apa? Perkongsian dalam kontrak mudarabah tadi. Okey, so, okey, baik. Jelas kat situ. Okey, yang ini model hybrid ni dia combination lah berdua. Combination yang mana syarikat takaful pun ada guna konsep hybrid ni. Dia ada guna. Sebab konsep hybrid ni macam syarikat takaful dia tak mampu nak buat semuanya. Jadi dia lantik ejen lah. Dia lantik ejen. So dia bayarlah yuran wakalah dekat situ. Okey. So untuk topik 5 ni, untuk kontrak ni dia habis tamat dekat situ saja. Cumanya dia nak membezakan okey, apakah model yang digunakan oleh family takaful, life takaful? Apakah model ataupun kontrak komersial yang digunakan untuk general? General ni maksudnya macam takaful yang one lump sum gitu, yang mengikut renewal. Maksudnya kita nak buat, kita renew. Kita nak buat, kita renew. So itu untuk general ataupun am. Untuk takaful general, takaful am.
Okey, itu saja untuk topik bab 5 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.